Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ziad bin Muhammad Fauzi, pelajar tahun 1 Sains Gunaan. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk membasuh tangan yang betul untuk mengelakkan tersebarnya mikrobiologi yang berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Kebersihan tangan sangatlah penting kerana untuk mengelakkan tersebarnya penyakit yang berbahaya yang melibatkan bawaan air dan juga untuk memastikan ketepatan susam makmal. Saya akan menunjukkan cara untuk membasuh tangan mengikut cara yang betul. Adakah awak tahu bahawa membasuh tangan selama 20 saat dapat membersihkan 90 sehingga 99% bakteria yang ada pada tangan? Kaedah ini telah diiktiraf melalui WHO, World Health Organization, yang dapat menyelamatkan nyawa semua masyarakat. Kekal selamat dan amalkan kebersihan tangan. Terima kasih.